Kalau nak laju, padu, horsepower meningkat, kawan-kawan boleh pakai tekuk CNC untuk sesuai dengan karburator ni, okey. Okey guys, jadi ni order daripada WhatsApp oleh Tuan Muhammad Nur 1603, nombor tracking akhir sebagai rujukan owner, okey. Jadi dia order karburator Racing Wave 24mm, siap tengkuk CNC untuk saiz 24mm, dan akan dapat full set lah macam ni siapa yang order, okay. Sementara stiker CDT stok masih ada, kan CDT bagi free gift, okay. Jadi karburator ni sesuai daripada spek 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62mm, okay. Dia support. Jadi untuk saiz dah sesuai. Nanti kawan-kawan adjust Magic Pilot ikut spek. Untuk saiz karburator dah sesuai, okay. Yang CDT bagi tahu tadi 53 sampai 62. Untuk bagi minyak cukup, pembakaran sempurna, kawan-kawan setting Magic Pilot ikut spek kawan-kawan, okay. Jadi yang ni CDT bagi sekali dia punya. Yang ni CDT cabut siap-siap untuk elak daripada patah masa post, okay. Jadi dapat piping, 2 piping, okay. Stiker CDT, tengkuk dan karburator, okay. Kalau nak beli karburator saja boleh. Kalau nak add on untuk tengkuk CNC untuk 24mm pun boleh, okay. Kalau nak laju, padu, horsepower meningkat, kawan-kawan boleh pakai tekuk CNC untuk sesuai dengan karburator ni, okay. Kalau pakai tengkuk biasa standard kecil, motor tak power, okay. Kawan-kawan nak keluar power yang betul, nak keluar power yang sebenar, kawan-kawan boleh pakai tengkuk CNC ni, okay. Untuk ngam dengan pakai karburator ni lah. Boleh add on lah. Nak beli karburator saja boleh, nak beli tengkuk saja boleh, nak beli dua-dua pun boleh, okay. Jadi ni order daripada Tuan Muhammad Nur. Dia order karburator dengan tengkuk CNC, okay. Untuk PNP pada karburator Racing Wave 24mm. Dapat full set lah macam ni dia order. Jadi jika berminat untuk order karburator Racing Wave 24mm, jadi jika berminat untuk order, kawan-kawan boleh WhatsApp nombor CDT di bawah. Terima kasih support.